Nak cakap di kita di zaman King Koko tu legend kan? Koko kan quite legend juga kan? Wanita yang paling legend pada satu masa. Okay. Paling popular. Wanita yang paling legend dan popular pada suatu masa iaitu King Koko. Lot of mix. I got a lot of mix. So siapa je yang tak pernah dalam di fasa King Koko ya? Sekarang masih lot of mix ke ataupun dah tak ada mix? Sekarang dia dah ada penampilan baru, Wow. wajah baru, dia Amazing. dah ada hidup yang baru. Wow. Very successful woman orang cakap. Bila kamu nak successful? Dah. Tak cukup sukses ke ni? Baju pinjam. Wait saya Ha? Saya. Baju pinjam. Elok sikit. Saiz besar. Itu saiz besar korang kena pergi hotel 3 kali besar. So now kita nak review beg tangan King Koko. Wild Wild West. Ini adalah beg tangan milik King Koko. Kebenaran. Ada 3 benda yang King Koko flex kat sini. Betul. Satu adalah emas yang sangat-sangat besar. Betul. Sony emasnya. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Yang kedua adalah jam Richard Mille di tangan kanan. Kok? Dan yang ketiga adalah Mini Kelly Lizard Skin. So yang ini adalah Hermes Kelly, size mini. Material dia pakai kulit biawak, bukan cicak. Okay? Cicak Biawak. mana? Biawak. Orang panggil, tapi in English we call lizard, yeah? Speak Malay please. Oh. I don't understand. Bahasa Inggeris. Oh, okay. Ya. So yang ini basically lah, lizard skin ni adalah antara exotic skin yang sangat susah nak dapat. Very rare. Yes, even rarer daripada Himalayan croc skin sebenarnya. Sebab untuk Himalayan croc skin, diorang akan pakai belah bawah ni tau. Samalah binatang-binatang lain pun kebanyakan ni pakai belah bawah ni saja. Ni kan mata dekat sini kan. Dia pakai bawah ni je, yang atas tak boleh. So bila pakai bawah tu je, biawak dengan buaya mana lagi besar? Buaya. Okay, so buaya dia boleh buat beg yang lebih besar dan lagi senang lah. Kalau biawak ni, dia kecil je. So beg dia semua sebab tu mini. So anda kata kalau one day korang nampak tiba-tiba yang lizard skin ni size 40, size 35, ketahuilah bahawa dia mungkin mungkin time tu dia ada yang obesity punya lizard ke. Dua biawak. Saya tanya. Sebab itulah kamu tak maju. Betul juga. Sebab itulah kita tak maju. Betullah, baju memang Okay. besar. So yang ini harga dia tidaklah mahal sangat. Harga dia cuma dalam RM250,000 sahaja. Tak mahal sangat. Ya. RM250,000. And kalau contoh macam ni kan, kalau contoh yang spesifik ni lah, dia agak senang sikit lah kot nak pudar sebab dia sisik kan. So kalau macam tak jaga betul-betul, you boleh rosak lah. So bila dah rosak, you punya resale price tu you memang akan drop. And apa yang saya belajar adalah mereka mengatakan grup-grup exotic skin by Hermes, saya ada dalam grup tu, mengatakan bahawa jangan beg ni didisplaykan di direct sunlight. Kenapa dia akan ubah? Dia macam akan merosakkan benda macam tu lah lebih kurang. And kalau contoh untuk exotic skin ni macam yang saya dah bagi tahu korang, buat kali ke 3 bilion untuk keluar membawa beg tangan tersebut keluar negara, anda perlu membawa lesen. Lesen exotic daripada kerajaan. Exotic skin. Kalau crop skin ke dan sebagainya, kebanyakan yang pakai ni macam LV ada banyak, Hermes pun banyak, Fendi pun ada banyak, Dior pun ada, Dior banyak pakai snake skin dan sebagainya. So kalau korang nak keluar, korang mesti kena bawa. Jangan dah sampai kat situ terlepas, dia on check, masak. Okay, so harga beg King Koko, harga tak mahal sangat. Harga dia cuma dalam RM250,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.